Balong duk di kampung. Kita nak uruskan lau-lau ayam tu. Mai ikut balong mai. Nak keluar eh? Nak keluar eh? Hai semua, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik balong. Abang-abang cik semua. Terima kasih banyak-banyak kerana mai tengok di channel Kebun Abah. Kebetulan cuti sekolah balik mai ke Merebut Kedah Asad. Dan Abah Pak Long masih berada di hospital. Pak Long ada masa lebih kurang dalam 2 jam lagi. Sekejap Pak Long nak pergi ziarah di Asad. Pak Long tengok pada petang semalam lah. Keadaan dalam lau ni agak macam berayak sikit. Dan bila Pak Long tanya mak Pak Long, dia kata Abah dah keluarkan tek-tek ayam. Rupanya tu satu guni tu, tek ayam sekali, termasuklah dengan pasiak-pasiak. Menyebabkan lantai di dalam lau ni dia agak nipis lah kan. Macam tu lah cerita dia, nak bagi gambaran kat apa. Hari ni kita kena lepas dulu ayam ni. Dan Pak Long ada satu longgor pasiak dengan batu ni. Hari ni Pak Long nak pindahkan batu dan pasiak ni. Kita nak masuk, nak top up balik di dalam lau tu. Kita nak skop prau masuk dalam lau ayam macam tu saja. Mari tengok telur ayam dulu eh. Pada 10 hari bulan 12, Pak Long beli anak-anak ayam yang berumur lebih kurang dalam 10 hari. Anak ayam jenis Lomeng Brown, Pak Long post mai ke Merebut ni. Jadi Abah Pak Long dia berhajat nak bela ayam telur lah. Jadi Pak Long cadangkan kat dia, kalau nak bertelur saja, kita bela Lomeng Brown lah. Jadi Pak Long belilah Lomeng Brown bagi Abah Pak Long 15 ekor. Alhamdulillah sampai keluar ni tak ada seekor pun yang mati, tak ada seekor pun yang laih ke macam mana ke, tak ada. Semua sihat-sihat belakang. Hampa tengok sendiri tu, ayam montel-montel saja. Cukup 4 bulan setengah, mereka pun mula bertelur. Pada peringkat awalnya, telur-telur mereka ni hanya kecil-kecil sajalah. Saiz E, saiz D macam tu. Lama-kelamaan, dia mula besarlah telur tu. Dan lo ni pukul 9 pagi. Ini adalah waktu ayam bertelur. So kalau hampa nampak ada ayam-ayam yang tengah panjat-panjat ni nak bertelur, dan ada juga yang dah bertelur. Kalau kita tengok di situ yang dah bertelur 2, 4, 6, 7 ekor dah bertelur. Maknanya ada 8 ekor lagi belum bertelur. Termasuklah ni saat ni belum, tu belum. Hak mana naik atas ni belum bertelur. Jadi kalau Pak Long lepaskan ayam ni, mereka akan duduk di luar lah. Sambil-sambil tu kita buka pintu lagi. Kalau dia nak bertelur, dia akan lari masuk ke dalam juga. Tak ada masalah. Mari kita buka pintu ni dulu. Kita lepas ayam-ayam. Hak mana nak bertelur lah. Hak mana nak keluar, kita bagi dia apa keluar. Ni Pak Long tanya mak kan. Dia kata puas hati sangat bela ayam ni. Dia kata hari-hari ada telur. Dan telur-telur ni macam Pak Long cakap dalam episod lepas, dah mula jual lah. Mula-mula kita bagi dulu. Orang rasa ni telur yang fresh ni. Jual tak mahal cik, tak mahal. Kalau hampa ada di kawasan Merebut sini lah. Ada bekalan bujang. Kalau hampa nak main beli telur ayam Abah Pak Long, nak rasa telur fresh tu, main 10 biji RM3 lah Abah jual. Pak Long tak kata apa, dia nak jual RM3. Tak apalah, 10 biji RM3. Telur jenis Lomeng Brown, saiz campur-campur lah. Ada yang B, ada yang C. Tapi bolehlah hampa makan telur yang fresh. 10 biji RM3. Boleh main ke rumah Abah Pak Long. Eloknya mainlah belah petang dulu abang ada. Esok nak 10 biji ataupun main belah petang mungkin ada. Kalau main pagi-pagi awal tak ada lah. Macam tu. Siapa dulu dia dapat main di kampung Tempoyak Merebut.
Mai keluar cik. Siapa nak keluar boleh keluar. Siapa nak telur, hampa tunggu dalam. Lepas dulu. Ada tengah telur pun ada tu. Saja lepas dulu saja. Siapa nak keluar boleh keluar. Cik tengok ayam ni kan. Dia sangap. Dia panggil jadi sangap. Kamu nampak tak? Pak. Dia ketiadaan ayam jantan menyebabkan dia jadi lagu ni. Bila kita buat sini dia. Dah. Pak. Macam tu. Ya ni. Pak. Tu. Dia duduk ni. Maknanya dia dah bersedia untuk mengawal lah. Tapi oleh kerana tak ada ayam jantan, dia terpaksa macam ni lah. Dah. Okay. Jadi oleh kerana tu, kalau kita nak bela ayam betina saja untuk Lomeng Brown tak ada masalah. Biasanya orang bela ayam betina Lomeng Brown ni, depa taklah sangkat-sangkat yang kecil macam tu, depa tak lepas macam ni. Macam ni Abah Palung dia bela secara rumahan. Bila rumahan macam ni, eloklah kita mencari jantan. Kebetulan Palung buat balik anak jantan dulu sekok di sini. Tapi lama kelamaan bila besar Palung nampak dia macam ayam betina. Tak ada masalah cik, nanti kita tukar. Palung ada ayam jantan di kebun Abah RIR. Sini Palung nampak macam betina, nanti kita swap sajalah. Mungkin kita boleh ambil ayam ni bawa balik ke kebun Abah. Dan ayam bapak di sana kita bawa mai ke sini untuk ayam bapak tu bersama-sama dengan ayam betina di sini. Okey cik, kita angkat pasiak, kita masukkan dalam ni. Ada lagi duk tengah telur tu. Macam Palung cakap tadi, bila ayam jantan tak ada, macam ni lah keadaan dia. Nampak? Kita nak sentuh dia pun dia dah jadi macam ni. Ni. Tak. Dia akan lebih manja dengan kita bila ayam jantan tak ada. Mai sini. Pak. Pak. Semua manja-manja. Sebab apa? Sebab tak ada ayam jantan. Tu yang dia jadi lagu ni. Kalau ada ayam jantan, dia tak jadi lagu ni. Dia akan agresif sikit lah. Tapi memang jenis Lomeng Brown ni kalau hampa belah, memang dia manja-manja macam ni. Tengok ni. Duk kot kita. Tak habis bertelur lagi. Ada 2 ekor lagi. Okey, Palung nak keluarkan dulu bekas makanan ni. Untuk Palung nak bersihkan di dalam ni. Pergi keluar. Sana. Okey, siap. Dalam ni tak ada apa. Cuma nak masukkan pasiak je. Ayam-ayam ni, bila mereka keluar, mereka suka main tani. Sebab tani ada pasiak. Perlu tambah sikit pasiak kat mereka. Mai, nah. Gulin tu. Sedikit. Untuk lantai lau yang elok lah, kita boleh menggunakan 3 benda. Yang nombor 1, kita boleh guna sekam padi. Kalau tak ada sekam padi, hampa boleh gunakan habuk kayu yang kasak tu. Tapi macam Palung ni, Palung lebih suka menggunakan pasiak kasak. Pasiak kasak ni juga dipanggil sebagai pasiak kotok. Hampa tengok ni pasiak ni bukan jenis halus-halus tu. Kasak tu. Hak ni kalau ayam berak ataupun ayam tumpah, dia akan serap lah. Jadi tak ada lalat. Cuba hampa tengok dalam lau Abah Palung ni. Bila kita dah clearkan macam tu, kita letakkan pasiak macam ni. Nampak? Tak ada lalat, tak ada. Takat sekok 2 tu tak ada masalah lah. Kita tak mau dia rau macam tu. Kita tak mau. Hak ni kira okey sangat lah ni. Nanti kita tukar ayam, kita bubuh balik tu. Lalu buat turun balik bekas makanan, gantung. Dan perlu keluarkan tu. Apa tu? Buah-buah apa tu? Itu ayam. Cik.
Bila skala rumahan ataupun secara rumahan macam ni, kita memberi satu kebebasan kepada ayam. Ayam tidaklah dikurung 24 jam. Taklah kita macam menyiksa dia sangat. Jadi kita pun bagi kebebasan pada dia untuk dia santai-santai di luar. Macam ni nampak. Duk mandi pasiak. Hang macam mana boleh keluar? Dia keluar pula dah. Cik. Hal lain semua duduk di dalam. Hang macam apa duduk sini? Kalau ayam kampung, memang tak dapat lah nak tangkap macam ni. Kalau ayam ni okey je. Habis duduk dalam. Berat je. Tak ada. 1,5 kilo. 1,8 kilo. Abah bagi makan cukup. Abah punya sistem ayak, dia gunakan bekas macam ni. Dia bubuh ayak dalam ni. Lepas tu ayam akan masuk minum ayak dalam ni ya. Mari kita tengok macam mana dia sangkut kat sana. Menarik juga cara macam ni. Jadi ayam tak dapatlah nak berak masuk dalam ni. Dia cuma jungai kepala saja. Botol ayak ni je. Ditok kan ni. Ni ada satu tali. Diikatlah supaya botol ayak ni tak jatuh. Macam tu. Lepas tu tok kan ni. Betulkan sikit. Nak telok Nak telok Sat Ganggu hampa Sat. Tunggu Sat. Sat aku nak buat. Bagi elok. Okey. Cek macam ni Satu lagi top belah sini. Masa Pak Long duk lepas mereka ni kan, bebas keluar ni, pintu sentiasa dibuka. Jadi ayam-ayam yang nak bertelur tu, dia akan masuk. Panjat lah. Tu ada lagi yang belum bertelur. Kalau telur dah ada 15 biji, kira okey. On saja. Kita buat turun balik ni. Tepi cek. Sat Sat ni. Nak buat turun ni. Weh, manja sangat cek. Tu. Tempat makan. Tak kita tempat makanan. Ni. Abah Pak Long juga bagi makanan yang sama macam Pak Long bagi. Menggunakan gold coin. Ini dedak penelok. Dedak penelok. Okey. Macam masuk. Semua masuk. Dah. Guling sakan sangat tu, meh. Masuk. Setiap orang dia ada gaya ternakan yang berbeza-beza. Dan gaya ternakan berbeza-beza ni tak sama dengan orang lain. Jadi kalau kita tengok benda yang kita tak setuju, bila orang tunjuk kat kita, kita jangan condemn. Itu adalah cara dia belah. Macam ni tak betul Pak Long, macam ni tak betul Wan, tak betul. Semua tak betul, hak dia aja betul. Jadi hak ni cara Wan Abid belah, Abah Pak Long belah. Jadi Abah Pak Long belah cara macam ni, hampa tengok. Ayam-ayam guling-guling macam tu, seronok cara orang tua-tua belah. Macam Pak Long ni, Pak Long lebih kepada buat anak ayam yang bakal tulen tu. Jadi Pak Long tak lepas lama-lama macam ni, supaya ayam tu dia dapat duduk dengan spesies dia saja. Kalau ayam RIR, Pak Long lepas bersama-sama dengan RIR. Yang ni semua telur tak ada benih. Nak kena angkat satu-satu pula dah. Cik. Masuk dalam. Nak kena angkat pula. Masuk. Hampa tengok ni. Pak Long tak pernah buat lagu ni. Masuk. Masuk. Allah, suka masuk tak mau habis. Masuk. Yang kutip satu-satu, cik. Manja sangat. Tengok ni. Sini. Kalau yang Pak Long punya kan, puas halau, baru nak masuk.
ni sekok ni. Tu. RIR tu. Keturunan kebun abah. Sama juga. Payah. Hak ni mudah sikit. Kena pusing sikit lagi. Mana dia? Baru dapat. La ilaha illallah, ada sekok lagi sana. Masuk. Sekok lagi. Masuk. Kena kira dulu. Satgi lari pi talim lah haru. Atas ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ekor. 16 ekor betul. 15 ekor Lomeng Brown. Sekok tu RIR. Tu berebut nak bertelur. Kita sedia tempat telur sampai 4. Tapi dia berebut tang tu lah. Tempat yang sama juga dia nak bertelur. Hampir sebelah sana. Dah. Pak Long menjangkakan telur hari ni ada 15 biji. Sebab semalam pun 15 biji. Kemarin pun 15 biji juga. Mak lah abang. Semalam memang kita tengok dalam video tu 15 biji. Pak Long dah top up dah. Pasak-pasak di dalam sana. Kondusi dia pun lebih bagus. Kau tengok. Abah Pak Long menggunakan EM sembong untuk kawalan lalat. Alhamdulillah nampaknya okey saja. Abah dah mula faham dah macam mana cara nak bela Lomeng Brown. Dari anak sampailah bertelur lah ni. Lomeng Brown boleh bertahan selama 2 tahun untuk penghasilan telur yang optimum. Lebih daripada 2 tahun okey saja. Tapi penghasilan telurnya mula berkurang. Semakin tua Lomeng Brown, telur dia juga akan semakin besar. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Pak Long nak kena pergi ke hospital. Hari ni Abah Pak Long buat pembedahan hernia. Doakan Abah Pak Long sihat sejahtera. Dimudahkan urusan. Salam jumpa lagi. Apa-apa nanti Pak Long update semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.